Kami daripada unit kita Jabatan Kesihatan Persekitaran. Hari ini kami akan buat operasi perangkap dan juga inilah untuk meletakkan racun bagi unit susulan kami lah di kompleks dan pasar Tanjung Bungah pada hari ini. Hari ini kita akan adakan juri penilaian untuk pertandingan gerai bersih di Pasar Tanjung Bungah. Jadi jabatan yang kita panggil untuk buat juri penilaian adalah KK, Pelizinan dan juga Jabatan Pemandangan lah. Jadi untuk penilaian ini kita menitik beratkan kebersihan, kekemasan dan juga keceriaan. So lebih kurang 7 kategori, iaitu yang pertama daging khinzir, daging kambing, lembu dan ayam satu kategori, kemudian ikan, barang runcit, santan telur, fish cake, sayur dan juga buah. So lebih kurang 7 kategori lah yang kita akan nilai setiap tapak di sini. MBPP komited membanteras investasi tikus melalui tindakan kawalan yang dilaksanakan secara berterusan di kawasan perumahan, premis perniagaan, pasar awam, kompleks makanan, tempat awam serta lokasi yang dikenal pasti melalui aduan. Mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atas penganjuran kempen kesihatan persekitaran serta kepercayaan yang diberikan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang sebagai pelaksana kempen kawalan investasi tikus tahun 2026.